Kitab gapo hak molek sekali bayan mana syirik? Kitab gapo hak molek sekali fi ayyamina hadha. Hazihi kitab tauhid. Ya kare. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ulama tani kita pakai tak? Pakai. Pia awak bawa datang. Babu Abdul Rahman Ahmad. Okey, bawa datang mari. Dia ulama dak taning, ulama tani. Pas puak hak mari dek kamar dia ni. Boleh nak adu dengan ilmu dia? Tak boleh dah. Babu atau dia menatu pada lagi gitu dan gini. Bawa kitab tu mari. Kenapa masa tu ulama taning kita pakat terima belaka? Akan itu kita sebab dia adalah buayakkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Apa kita tak boleh nak terima? Bahawa apa orang sekarang tadi tolak? Tu nak ayat kata orang tolak orang tua. Tolak orang tua lagi kata tak terkhabar. Apa tak boleh nak terima kita buat tauhid? Kerana dalam otak ni masuk manhaj manhaj yang nak menyentuh Allah. Orang kita ni kalaulah dia duk jadi lagu tu, dia nak kecek dah tu. Tak. Supaya orang makan reba, dia nak mengajar dah bab reba. Curak dia tak mengajar, betul tak? Supaya orang duk zina tiap-tiap hari, lepas tu nak mengajar dah bab zina, cerak dia tak mengajar. Nak kecek lah manut. Betul dah ayat? Hakaza. Kalau gitu orang yang berlakukan buat menyengutu Allah Taala, yang nak mengajar dah kita buat tauhid? Tak. Siapa di pondok, satu pondok tu kan, wasiat oleh Tok Guru Saning tu jangan waktu ubik kita ni. Taning kita, Gano sekarang lah ni mari tak serupa. Hatu nak ayat kata dulu terjemah di atas boleh, sekarang kata di tak boleh. Hak mana nak pakai? Ulama. Kita guna otak sikit. Amba kecek ni cerak aja, amba suara derah lagu ni bukan ada bekai podak. Amba kayak ngalas. Hak mana baru hak ke dia?